Abdul Latif atau lebih dikenali sebagai Najwa? Atau mungkin anda kenal saya dengan nama Najwa Latif, mungkin tak kenal, tak apa. Kita tak judge kat sini. Okay, dan sharing session saya sebenarnya hari ni adalah benda-benda yang saya rasa sebenarnya anda semua dah tahu. But I want nombor 3 is to sharpen our English skills dan communication skills. Sebab saya mengajar bahasa Inggeris, so of course saya akan include bahasa Inggeris dalam saya punya percakapan. Management, saya kena belajar dulu. Lepas tu baru meeting tu semua kan. So macam sekarang waktu tidur saya kan, kalau macam Sekarang ni? Nanti. Okay, Susah weh. susah. Aduh. Dekat apa yang paling susah pasal course tu? Coding. Okay, betul kenapa awak ambil course tu? Sebab waktu tu ni Umi bila kerja macam dapat tu macam Dan sama juga macam kehidupan harian kita, kita sebenarnya boleh plan lah macam mana kita nak susun. Apa kita nak buat dulu macam tadi kan? Pergi kelas, kan? Awak ada schedule break tu, awak ada masa untuk rehat. Tak kisahlah rehat tu dari segi awak keluar tengok wayang ke. Lagi-lagi macam apa-apa yang melibatkan sukarelawan ke. So daripada situ Kita akan lead to depression. So benda tu akan lagi susah untuk kita bangun semula. So it's good untuk kita acknowledge what we feel, we embrace it and we try to overcome it slowly. So proses ni slowly, dia tak boleh macam kita terus tahu. Ask any of you, what do you understand from the term communication skill? And how do you enhance your communication skill from time to time? Mungkin boleh cerita pengalaman sebelum masuk. my study era, diploma and degree, I have found many type of people. Terima kasih Gadinya puas sangat-sangat. Puas sangat-sangat. Puas sangat-sangat. Puas sangat-sangat. Okay. Alright, tahniah Syafil.